like motor 250cc termurah di pasaran. Jom kita tengok apa yang CF Motor belanja kita. Motor ni dia main dengan 249cc 4-stroke dual overhead cam single cylinder dan juga mampu menghasilkan 27.5 horsepower dan juga 22 Nm of torque. Jom kita tengok bahagian tayar. Bahagian depan menggunakan telescopic fork dan juga ada single disc brake. Lepas tu ada 2 piston caliper dan juga lengkap dengan ABS. Bahagian belakang pun sama, ada single disc brake, ada 2 piston caliper, dua-dua tayar ni 17 inci. Untuk light ni dia bagi meter digital sahaja. Kemudian ada satu USB port dan juga port untuk Type C. Lampu bahagian depan LED dan DRL dan bahagian belakang pula full LED. Berat motor ni hanya 158 kilo, sesuai lah dengan nama dia yang light tu. Tinggi motor ni 795. Kalau yang tinggi 160 ni mungkin tak berapa selesa lah nak bawa sebab nak berhenti kena cari divider. Motor ni nak pakai daily pun sesuai. Fuel tank capacity 12.5 liter tau. Tekan je beg biru tu, dia akan bagi semua detail. Apa nak tahu apa lagi pasal motor ni? Komen je dekat bawah. Jangan lupa like, follow dan share juga video ni dekat kawan-kawan. Until next review, bye-bye. Assalamualaikum.